Nombor 1. Cuba lihat di belakang collar Bobo Boy Nova. Terdapat satu lubang di situ. Mengapa? Jawapannya adalah apabila Bobo Boy Nova memakai topinya, lubang ini disangkut pada duri yang terdapat pada topi tersebut. Dengan ini, kolar tinggi yang seakan-akan hoodie ini dapat melekat pada topi Bobo Boy tanpa terjatuh, sekaligus memaksimalkan style dan penampilan Bobo Boy Nova. Sebelum ini, dalam transformasi tahap kedua elemen ini iaitu Blaze, hoodie dan kolar Bobo Boy terangkat dengan tinggi secara ajaib tanpa terjatuh, tanpa lubang penyangkut pun. Akan tetapi kini pihak Monster membuat desain yang lebih logik untuk Bobo Boy Nova. Nombor 2. Pak Pato merupakan penjahat yang mempunyai banyak persamaan dengan Adudu. Kedua-duanya merupakan genius yang menghasilkan pelbagai ciptaan canggih. Adudu pada awalnya pun seperti Pak Pato tidak pandai berlawan secara fizikal. Sebaliknya bergantung pada kepandaian dirinya dalam penggunaan teknologi. Mereka berdua pun sama-sama mempunyai robot besar yang juga berfungsi sebagai kapal angkasa melalui transformasi. Selepas Adudu, penjahat-penjahat cerita Bobo Boy yang terkemudian hampir kesemuanya kuat secara fizikal dan berlawan secara terus dengan Bobo Boy dan rakan-rakannya. Termasuk Adudu pun yang berubah menjadi pahlawan hebat selepas menerima latihan daripada Tok Kasa. Kini, dengan kemunculan Pak Pato, kita seolah-olah kembali ke formula asal. Jangan risau, Pak Pato pasti akan kembali dan mempunyai peranan besar dalam Bobo Boy Movie 3 Gurlatan. Nombor 3. Bercerita tentang Pak Pato, biarpun jahat, dia sedikit sebanyak telah membantu Bobo Boy dan rakan-rakan sebanyak 2 kali. Dialah yang membantu Feng dan Rokta-Roka yang sesat jalan dengan menunjukkan jalan ke perkampungan kaum batu. Dan dia jugalah yang memberi penawar racun buah beri kepada Papa Zola. Tanpa Pak Pato, pasti mereka tidak dapat berjumpa Rokta-Roka yang berperanan besar dalam cerita ini. Dan juga Papa Zola pasti tidak selamat dan mati. Complicated juga Pak Pato ini. Nombor 4. Dalam versi komik, Pak Pato tidak menggunakan robot besar seperti yang kita lihat dalam episod penghujung Baraju. Sebaliknya, dia menggunakan robot-robot boneka pengguna kuasa elemental asal iaitu Mas Mawais dan Panglima Pairapi. Robot-robot yang menyerang Bobo Boy dan rakan-rakan yang ini pun berlainan dalam versi komik, yang sebaliknya merupakan robot boneka kaum salju dan kaum bara. Nombor 5. Dalam versi komik juga, Pak Pato menggunakan power sfera bernama Keyboard dalam penghasilan robot-robot dan senjata-senjatanya. Dan power sfera ini terus digunakan untuk penghasilan robot-robot dalam arc selanjutnya di planet Gurlatan. Akan tetapi, power sfera ini tidak ditunjukkan dalam versi animasi 3D. Maka, arc Baraju merupakan satu-satunya arc dalam Bobo Boy Galaxy Musim 2 yang tidak memperkenalkan power sfera baru. Tidak seperti 3 arc sebelum ini. Ada kemungkinan power sfera ini sebenarnya ada cuma tidak ditunjukkan dan bakal membuat kemunculan di skrin dalam Bobo Boy Movie 3. Nombor 6. Adudu pun tiada dalam arc Baraju ini. Tidak seperti 3 arc sebelum ini. Walaupun hanya muncul sekejap sahaja dalam cerita Windara,